Tak tahulah lelaki dengan lelaki ni lah. Itu memang dark side dia orang lah. Okay, faham. So perjalanan agak orang cakap tidak mudah lah kan. Tidak mudah lah. Tapi alhamdulillah Boleh sekarang. lah. So sekarang ni memang kau fokus untuk buat rider dengan shoot video ke lagi? Dia sebenarnya rider Still on tengah lah. tak ada job tu kan. Rider Jalan lah rider lah. Kalau ada job shoot, pergi shoot lah. Kan aku bawa motor kan. Dah sampai tempat customer kan. You bawa motor apa? Nah, aku pakai helmet masuk dia tanya lagi. Boleh. Dia tanya lagi. Patut dia bukan kan masa nak order tu dia dah tahu kau pakai motor. Dia tahu dah. Lepas tu aku pakai helmet, dia tanya lagi. You motor ke? Motor. Okay. Dia macam lah. So kita pun dah nak sampai ke penghujung lah. Okay. So macam biasa. Ini soalan yang ditunggu ramai. Okay. 3 soalan yang akan aku tanya guest-guest yang ada dalam podcast ni lah. So basically apalah nasihat yang kau boleh beri dekat penonton lah